Keadilan pandang serius tindakan aktivis troll, mohon jadi ahli parti. Keadilan sedang mempertimbangkan tindakan undang-undang terhadap seorang aktivis yang mengaku mempersenda parti itu dengan memohon keahlian dan menggunakan logonya di media sosial. Timbalan Setiausaha Agung Keadilan, Aidi Amin Yazid, gambar, di petik laporan media menegaskan, pihaknya memandang serius setiap permohonan keahlian dan mengharapkan pemohon berkongsi nilai yang sama. Parti mengambil maklum tentang pengakuan aktivis tersebut bahawa permohonan keahliannya hanyalah gurauan. Individu tersebut telah mencemarkan nama baik parti dengan menyalahgunakan logo dalam hantaran di media sosialnya sebelum ini. Tindakan undang-undang terhadapnya sedang diteliti bagi menghalang perbuatan mempersenda pada masa akan datang yang boleh mencetuskan ketidakharmonian di sebalik permohonan keahlian, katanya. Amis lepas, aktivis tersebut Tamim Dahri Abdul Razak memuat naik 2 hantaran di Facebook dan menyuarakan hasrat untuk menyertai keadilan sambil meminta borang pendaftaran. Kemudian memaparkan permohonan dalam taliannya yang telah lengkap dan sedang menunggu kelulusan. Bagaimanapun, Malaysia Kini dalam laporannya semalam menyebut, Tamim mengakui pengumuman terbukanya mengenai perkara itu tidak lebih daripada sekadar bahan jenaka untuk mempersenda keadilan dan penyokongnya dengan mendaftar untuk menyertai parti itu. Benda gurau bila kena terangkan, jadi tak best. Yelah, nanti aku hantar borang PAS pula. Okey tak pembaris, katanya dalam hantaran di Facebook.